Program ini sebenarnya menggabungkan sekolah-sekolah yang menawarkan subjek MPV Gerontologi Asas dan Geriatrik di Malaysia. Ada 4 buah sekolah setakat ini yang menawarkan MPV Gerontologi, dan pada tahun hadapan ada satu lagi sekolah, bermakna 5 sekolah kami gabungkan pada hari ini. Dan sekolah-sekolah ini membawa peserta-peserta dari kalangan murid lah. Selain daripada itu, tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan rakan-rakan strategik yang berkaitan dengan peranan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kefahaman tentang gerontologi kepada masyarakat. Contohnya kita mengadakan jalinan kerjasama dengan IPTS, IPTA, kemudian bersama pihak NGO, para pesara dari persatuan-persatuan mubalighat, Persatuan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Jadi itu semua adalah rakan-rakan strategik yang menjurus pada usaha kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kefahaman penjagaan warga emas yang sihat sejahtera. PV Gerontologi ini adalah salah satu subjek elektif dalam kurikulum kebangsaan, yang mana murid-murid kita ni mengambil mata pelajaran ini dan mereka perlu melengkapkan 2 kriteria syarat untuk dalam peperiksaan, iaitu yang pertama, mereka perlu melaksanakan kerja kursus amali, dan yang kedua, mereka perlu menduduki peperiksaan SPM, paper Gerontologi Asas dan Geriatrik. Jadi sebenarnya ini adalah mata pelajaran elektif lah yang membantu mereka untuk mereka skor, dan membantu mereka untuk mereka nampak di mana laluan prospek belajar selepas mereka menamatkan aliran pembelajaran dalam gerontologi. Jadi sebenarnya kemahiran mereka adalah lebih mengkhusus pada bidang yang berkaitan dengan kesihatan, seperti nursing, fisioterapi, sains sukan. Tahap kepentingan ilmu gerontologi ini kita perlu terapkan sejak awal, peringkat awal umur generasi muda. Sebab sekiranya kita kekurangan langkah untuk memupukkan ilmu pengetahuan tentang penjagaan warga emas, akan berlakulah situasi di mana pengabaian warga emas. Sekarang ni pun kita selalu dengar juga kan, warga emas kita terabai. Akan berlaku juga warga emas yang memang mereka jaga, tapi dari segi emosi, dari segi perasaannya mereka sebenarnya terabai dan mereka sebenarnya terbiar, kesunyian kan. Jadi sebenarnya tahap negara kita ni sedang menuju ke arah itu, sekiranya kita tidak menerapkanlah pelbagai ilmu dan juga melengkapkan generasi muda dengan pengetahuan gerontologi. Jadi memang itulah perjuangan kami lah, guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran ini, supaya menjadikan ilmu pengetahuan gerontologi ini sebagai satu keperluan memenuhi tuntutan fardu kifayah. Untuk murid-murid yang nak mengambil mata pelajaran aliran gerontologi ini, mereka perlu mempersiapkan diri dari segi form 3, mereka peperiksaan UASA akhir tahun mereka perlu mencapai sekurang-kurangnya kredit lah, kredit untuk mata pelajaran tertentu. Antaranya bahasa Melayu, matematik, RBT. RBT sebab bila dalam RBT mereka buat aktiviti hands on, dan dalam gerontologi pun mereka hands on. Jadi itu sebab kita melihat kecenderungan mereka tu sama dalam RBT dan boleh masuk dalam aliran MPV gerontologi. Dan of course yang lain macam sains semua tu kita nak pun mereka keputusan yang baik lah. Jadi RBT, matematik, bahasa Melayu, sejarah memang wajib lulus lah. Sambutan sangat menggalakkan dari kalangan murid-murid. Memang mereka macam challenge, mereka cuba untuk masuk, mereka fight untuk masuk kelas gerontologi ini, kerana mereka ada nampak satu tarikan dalam mata pelajaran kami ni. Mungkin kerana mata pelajaran kami yang hands on, ada banyak peralatan, props, kita ada bengkel yang khas kan. Mungkin itu salah satu tarikan lah. Tapi tetap kita buat saringan juga kerana permintaan yang ramai dari kalangan murid-murid yang nak memasuki aliran gerontologi. Bengkel gerontologi kita ni memang seolah-olah macam mini ward, mini klinik yang perlu ada dengan kelengkapan, segala katil, segala peralatan perubatan, kursi roda, komod, tongkat, hoist,
Semua itu kita perlu lengkapkan. Sebagai guru yang telah memperjuangkan mata pelajaran ini selama 21 tahun, saya rasa memang sangat wajar Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil tindakan untuk meluaskan lagi keperluan atau pembukaan sekolah yang berkaitan dengan aliran gerontologi ini. Kerana seperti yang saya sebutlah, pemupukan nilai, pemupukan kefahaman mengenai gerontologi ini tidak bermula dengan sehari dua, sekali dua. Sentuhannya memang kita kena mulakan dari awal. Satu, minat. Dah minat lah. Yang kedua sebab senang untuk skor dalam SPM. Kalau nanti sebab nak pandai lah, nak ambil pengalaman untuk jaga. Boleh jaga ibu, jaga ayah. Sina Bestari Awesome! Sina Bestari Awesome! Sina Bestari Awesome! Karnival Gerontologi 2026